Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, di BKL dah macam something yang saya tengok sekarang. Abang, janganlah sampai macam ni bang. Sabar. Bang, jangan macam ni bang. Allahu Akbar. Apa yang abang korang buat ni di BKL kepada abang ni? Sampai tahap macam ni sekali yang buat dia. Agak-agak sama lah di BKL. Ni nak musim raya dah. Hampa perlakukan dia sebegitu rupa. Satu hinaan, kekerasan yang hampa lakukan. Aku ni sebagai orang Islam ni tengok rasa malu kan ni. Apa yang hampa cuba buat ni di BKL. Yalah, kalau dia salah pun tak ada lesen ke, salah menega macam tu ke, ada cara lain, ada pertimbangan sebagai manusia ni dekat-dekat nak raya ni. Bukan perlakukan dia seperti begitu. Agak-agak lah di BKL. Sebelum ni isu kuil, alhamdulillah kita bagus. Baik saja di BKL selesaikan isu kuil ni. Tapi sesama Melayu sama Islam ni, apa buat macam ni? Bukan nak cakap pasal rasis, bukan nak cakap pasal agama kau, tapi jangan double standard. Kalau nak tegas semua. Bukan satu tegas, satu tak tegas. Dan saya nak minta kepada kerajaan kita ni dan juga PDRM tolong siasat isu ni. Ini isu kekerasan. Takkan sampai macam tu sekali hampa nak kena buat. Agak-agak lah. Samsing sangat ke hampa ni? Hampa ni di BKL ke Jabatan Samsing Negara ni? Hampa buat macam ni? Allahu Akbar. Ni dekat nak raya agak-agak lah. Banyak lagi kalau hampa nak buat. Banyak berniaga warga-warga asing yang tak ada lesen, yang tak ada permit, yang berlambak lagi yang ada berniaga. Hampa buat tak tahu, buat macam buta je. Lambakan penjajah warga asing menjual pelbagai jenis barangan termasuk makanan dan sirih secara haram di kaki lima mencacatkan suasana di sekitar ibu negara. Tapi kalau dengan orang Melayu, wah, begitu punya hero hampa. Begitu punya something hampa. Begitu punya dahsyat hampa ni. Astaghfirullahaladzim. Jadi saya minta kepada kerajaan Malaysia hari ni dan juga PDRM tolong siasat video ni. Kekerasan tak boleh buat macam ni. Dan saya sebagai NGO Pejuang Nusantara Malaysia, kami bersama-sama dengan Babylon, insya-Allah jika ada keadilan untuk dituntut, kami pun akan bersama-sama dengan Babylon untuk tuntut keadilan. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.